surah ni awal surah Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat-sifat orang yang berjaya. Menyebut Allah Taala sebut aflaha, orang-orang yang berjaya di atas muka dunia ini dan orang yang bakal berjaya di akhirat pula. Kerana kejayaan yang sebenar, kejayaan di akhirat. Maka disebutlah sekurang-kurang 7 perkara tu. Mengenai jaga semaya. Pertama semaya khusyuk. Kemudian akhir ayat dia tu semaya yang perlu jaga semaya. Kemudian jaga marwah. Kemudian jaga janji. Kemudian jaga zakat. Kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Yang tidak sia-sia sini maksudnya yang tidak mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam 7 perkara tu dalam 11 ayat, maka Allah Subhanahu wa taala terus sebut bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengenai penciptaan kita. Lagu mana asal-usul kejadian manusia. Manusia ni asal lagu mana? Asal sepodar ni kata kau daripada beruk je ya. Nampak benar lah salah. Daripada beruk. Kalau beruk daripada orang boleh jadi. Sebab Allah Taala pernah melaknat kaum Nabi Musa alaihi salam yang melanggar janji. Misak janji dengan Allah Subhanahu wa taala tak segi ngai macam muka hari Sabtu tiba-tiba dia kata muka hari Jumaat dia gakak hari Ahad. Jadi cerdik dia pada Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala cerita asal usul kita daripada mana? Cerita sosok daripada tanah, kemudian daripada air mani jadi darah, darah jadi daging, daging jadi tulang. Tu pelik dah, daging jadi tulang. Patut jadi tulang dulu. Baru disaluti dengan daging. Ni dok jadi daging dulu, jadi tulang. Tak lama Allah Subhanahu wa taala buat jatuh, maka Allah Taala masukkan roh. Apabila ada roh tu baru hidup. Umur 4 bulan Allah Subhanahu wa taala masuk roh. Jadi Nabi Adam dulu dia ni daripada tanah kau gitu ya. Tak ada orat, tak ada apa-apa. Tetapi setelah dibuat roh oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ada. Jadi ada darah, ada oksigen, ada belaka. Kalau lok kita memang tak boleh jawab. Jadi Allah Taala kata dia jadikan haiwan. Haiwan ni banyak faedah dia. Antara lain ayat 21 Allah Taala kata aku jadikan haiwan, ada jadi benda dalam perut dia. Apa dia? Ada susu.